Salam sejahtera. Sesi ini kita akan belajar menulis ketaksamaan linear bagi situasi yang diberi. Jom lihat soalan. Tulis ketaksamaan linear bagi situasi yang diberi berikut. Y lebih besar daripada X. Ini ialah simbol lebih besar. Cara yang senang untuk ingat ialah buat satu garis. Kalau jadi huruf B, maksudnya ini simbol lebih besar. So, ketaksamaan linearnya ialah Y lebih besar daripada X. Situasi kedua, Y lebih kecil daripada X. Ini ialah simbol lebih kecil. Macam mana nak ingat? Sama juga, buat satu garis. Kalau jadi huruf K, maksudnya ini simbol lebih kecil. So, ketaksamaan linearnya ialah Y lebih kecil daripada X. Untuk situasi seterusnya, kita boleh tulis siap-siap 3 jenis simbol ini, iaitu simbol lebih besar, simbol lebih kecil, dan simbol sama dengan. Kemudian, kita baca situasi dan fahamkan, kemudian potong simbol yang tidak berkenaan. Situasi ketiga, Y tidak kurang daripada X. Tidak kurang bermaksud tak boleh kurang lagi. Tak boleh kurang, so kita potong simbol kurang. Dan gabungkan dua simbol yang tinggal. Maka ketaksamaan linear kita ialah Y lebih besar atau sama dengan X. Situasi ini, Y tidak lebih daripada X. Tidak lebih bermaksud tak boleh lebih besar. So, kita potong simbol lebih besar dan gabungkan dua simbol yang tinggal. Maka ketaksamaan linear kita ialah Y lebih kecil atau sama dengan X. Y sekurang-kurangnya K kali X. Sekurang-kurangnya maksudnya tak boleh kurang lagi. So, kita potong simbol kurang dan gabungkan dua simbol yang tinggal. Maka jawapan ialah Y lebih besar atau sama dengan KX, sebab K kali X. Y selebih-lebihnya K kali X. Selebih-lebihnya maksudnya tak boleh lebih besar lagi. Tak boleh lebih besar, so kita potong simbol lebih besar dan gabungkan dua simbol yang tinggal. Maka jawapan ialah Y lebih kecil atau sama dengan KX. Maksimum Y ialah K. Maksimum maksudnya tak boleh lebih besar lagi. Maka kita potong simbol lebih besar dan gabungkan dua simbol yang tinggal. Maka ketaksamaan linear kita ialah Y lebih kecil atau sama dengan K. Minimum Y ialah K. Minimum bermaksud tak boleh kurang lagi atau tak boleh lebih kecil lagi. So, tak boleh kurang, kita potong simbol kurang atau simbol lebih kecil dan gabungkan dua simbol ini. Maka jawapan ialah Y lebih besar atau sama dengan K. Situasi terakhir, hasil tambah X dan Y lebih besar daripada K. Lebih besar, so kita pakai simbol lebih besar ini. Hasil tambah X dan Y tukar ke simbol matematik ialah X tambah Y. Simbol lebih besar daripada K. Sekian, bye.